Layanlah saya, Sir. Khairul Azri 19. Layanlah saya, Sir. Tengok ni. Saya dah pegang buku ni. Bila saya dah pegang buku ni, saya nak buat konten yang best. Hari ni saya nak buat meja yang menggunakan simen dan saya nak buat design lawa lah. Jangan lupa saksikan. Nampak? Ada mak dengan ayah saya. Saya malu lah nak cakap. Okay. Saya menggunakan papan seperti ini. Nipis dia tebal tu sahaja. Pastikan balut guna dawai tau, agar dia tersangkut. Nampak tak? So bila kita tolak, dia akan sangkut kat situ. Nampak? Dia sangkut. Okay, untuk letak jaring, kita ada dua jenis. Satu yang jenis leper macam ni, tapi kena sumbat dua. Tapi yang ni kena buat double supaya dia lebih kukuh. Nak masuk pun dua. Satu belah depan, satu belah belakang. Satu lagi yang jenis macam ni, yang bulat macam ni. Yang ni masuk satu pun tak apa. Kalau nak lebih pun boleh. Okey, lebihan jaring jangan buang tau. Sumbat je dalam ni, sebab nak elakkan pembaziran. Sama juga, lebihan dia jangan buang. Letak dalam tu juga. Okey, besi konkrit seeloknya letak dua batang. Yang ni satu, yang ni satu. Sebab nak bagi batang tu lebih kukuh. Lepas semuanya dah selesai, barulah kita boleh letak simen. Simen tu pula kalau nak lebih kukuh, pastikan campur dengan batu ni supaya dia lebih keras lah. Tapi batu tu bukannya jenis campur macam ni. Letak simen lepas campur ni. Oh, tak boleh macam tu. Dia kena letak dalam ni. Lepas tu kacau-kacau, bagi sebati. Lepas tu ambil ni, baru cuak dekat dalam ni. Untuk pastikan simen itu rata dekat dalam kan, pastikan kita jolok macam ni. Kita kena pastikan simen tu merata semua. Tahu, jangan bagi ada biar kosong pun kalau boleh. Jangan ketuk tahu, jangan hangkat hentak-hentak macam ni. Pak. Hentak-hentak kan. Sebab nanti dia akan penuh dekat bawah tu. Bila kita ketuk-ketuk dia, hentak-hentak dia, nampak tu. Nampak tu, dia jadi macam mengembung macam tu kan. Okey, dia sama je macam buat lemang. Kita tak boleh hentak-hentak dia. Kita ambil je satu besi ataupun kayu, kita buat macam ni. Sama je macam buat lemang. Kita kena jolok dia supaya dia merata. Bila sudah penuh, kita letak dia dekat tepi dahulu dan kita tunggu dia kering sampai esok. Kita kena buat garisan dekat sini sebab sekejap lagi kita akan potong di sini. Pastikan kayu yang kita potong ni tak lebih, okey? Dia macam ni, belah sini bagi sama. Pastikan kurang macam ni, nampak tu. Dia ada lebihan kurang dekat sini. Lebihan ke kurang? Tak tahulah. Okey, ada lebihan macam ni. Sebab apa? Sebab kita akan buat macam ni. Macam tu. Nampak? So, angle dia macam ni, nampak tu. Macam ni. Yang belah sini pula dia macam ni. Kita mau buat je macam ni, okey? So pastikan kurang. Tahu? Kalau nak buat lebih, buatlah. Ikut kreativiti masing-masing lah. Tapi saya nak buat macam ni. Masa untuk kita paku. Pastikan papan tu ada dekat atas supaya kita akan paku dekat belah bawah dia.
Kena tipu. Tak kena pun. Kena tipu. Dah lah. Untuk pastikan ayam ni bising lah. Sembelih ni. Untuk pastikan simen tu keras dan kekal kuat, kita kena tambah batu. Ayam, kita kena tambah batu. Lepas tu kita kena bagi rata dia. So kita ambil jaring, kita lipat dia jadi 2. 1. Lepas tu ambil simen, tabur pula atas dia. 2. Oh, tepat weh. Yelah. Untuk bagi dia jadi lebih kukuh lagi, kita letak besi konkrit ataupun 5 batang ke, sebab ni meja tahu untuk kita duduk lama, bukan nak duduk sekejap 2-3 hari pasal untuh. Lepas dah letak besi, kita letak pula simen. Alamak, hujan pula lah guys. Best lah. Hujan. Ni sikit-sikit baru hujan. Sikit-sikit. Nak tengok. Sekejap lagi hujan lebat. Masak. Lepas tu letak benda ni dekat tengah-tengah. Kita kena tutup semua garisan-garisan ini sampai tak nampak. Tengoklah tu dah hujan. Harap-harap hujan tak masuk lah kat dalam ni. Tak apalah, kita abaikan dulu hujan tu. Mari kita buat benda ni. Lepas tu buat macam ni. Belah situ, belah sini buat macam ni. Belah sini buat macam ni. Angkat. Letak sini. Ambil besi ni, letak dekat hujung. Kita tanam dia. Banyak macam tu. Kita kena letak dekat penjuru dia. Tengoklah. Saya ratakan pakai kayu ni je. Sebab itulah kita kena letak besi ni. Nampak? Jadi besi ni lah yang akan pegang simen tersebut. 1, 2, 3, 4. Jadi kita biarkan ia kering dahulu dan kita jumpa esok. Aduh, buku saya kena hujan pula. Ini betul-betul menyakitkan hati lah. Tuh, nampak tu. Habis buku saya. Buku ini dari tahun 2024. Saat aku berusia. Jangan tengok. Hai korang ni. Saya mandi pun nak tengok ke? Dah buku saya kena hujan. Okey, sudah tiba hari yang kedua. Mari kita tengok. Okey, kita kena biar dia kering dan bagi dia punya warna ni kan, warna putih. Ni masih kelabu. So kena bagi dia jadi warna putih sebab ni masih rapuh. So kena jemur tengah panas. Macam ni okey dah. Sementara nak tunggu dia kering, kita buka dulu. Kita buat lagi 2. Okey, nampak tak? Ini disebabkan simen yang tak sekata. Tak apa, nanti kita boleh tampung. Kita akan tampung simen sikit-sikit dekat sini bagi dia betul-betul nampak semat. Jangan buka semua tau. Cuma buka satu ni je. Sebab yang ni kita boleh buka macam ni. Kalau tak boleh, kita ambil hammer. Macam tu. Sementara nak tunggu dia kering, kita buat dulu tiang dia. Dia kena kering betul-betul dulu baru boleh buat. Tak, memang hari-hari hujan ke macam mana ni? Meriah betul langit. Okey, cara dia seperti ini.
Sebenarnya benda ni tak dirancang pun. Sebab nak elakkan pembaziran. Saya pun tambah je lah simen-simen ni. Saya menggunakan putih filler. Ini namanya putih filler. Untuk bagi dia jadi lebih cantik. Untuk tampung dekat mana yang berkerak tu. So, siapa-siapa yang ada berkerak tu, dekat lutut ke, guna benda ni. Okay? Jangan. Rosak lagi. Dan saya nak buat pakai tangan. Jadi kena pakai sarung tangan. Sebab benda ni tajam rasanya. Dia macam simen lah. Tajam. Kalau kena tangan tu boleh melecet gitu lah. Kalau korang tak nak pakai, terserah lah. Tapi bahaya lah. Tangan nak pakai lama. Nampak tak tu? Ada lubang. Dekat sini pun. Nampak tak? So kita nak tutup lubang-lubang yang ni nampak. So sesiapa yang ada kerak-kerak macam ni, bolehlah tutup pakai filler. Muka lubang-lubang ke? Tak. Gurau-gurau. Apalah cakap macam tu? Tak baik betul kan? Tak boleh tau cakap macam tu. Sementara nak tunggu yang ni kering, kita tutup dulu, takut hujan. Kita buat yang ni dulu. Kaki dia. Kita nak pastikan kaki dia ni kukuh. Jadi kita kena letak lawai tau. Pastikan letak besi konkrit dan ikat dengan lawai di setiap penjuru batang ni, di setiap tempat. Nampak? Lepas tu pula ambil besi ni, kita angkat sikit besi yang ada dekat dalam ni. Ni besi ni kan. Besi ni kan. Angkat. Kita goyang-goyang macam tu bagi dia terangkat sedikit di atas. Supaya simen tu berada di bawah. Kemudian kita ambil jaring, kita silang dia. Macam tu satu, macam ni satu. Lepas tu kita tambah lagi simen dekat atas dia. Kita tutup semuanya. Dekat bucu-bucu dia yang ni, kita kena sumbat juga tau. Dan pastikan jangan ada ruang kosong pun. Sumbat perhabis. Lepas tu kena tutup macam ni. Ada dua sebab. Satu, kita nak pastikan dia, benda ni, tiang ni ada dekat dalam. So ini, nampak papan ni dengan kayu ni, untuk kita bancuh esok. Lepas tu dekat sini kita akan letak simen. Kita kena tunggu ini kering dulu, baru kita boleh buat yang ini. Tapi pastikan tiang ni berada di dalam. Nampak tu? Berada di dalam. Takut nanti bila kita terbalikkan, lah tiang tak muat pula. Lagi satu sebab, kita kena ukur supaya dia center. Nampak? Biar benda ni, biar air ni ada dekat tengah. Jadi ni macam kurang sikit kan. So kita boleh adjust bagi dia tinggi sikit. Pastikan air itu berada di tengah-tengah. Belah sini pula. Okey, sama. Sini pula. Okey, sama. Belah sini pula. Okey, sama. Cantik. Jadi sementara nak tunggu meja tu kering dan tiang tu kering, jadi kita jumpa esok. Badan saya pun dah bau busuk sebab buat kerja. Kalau kamu nak bau, nah ambil. Hari ketiga. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Aduh, dia tak dapat tangkap lah. Rupa-rupanya kan, putih filler ni kan, tak sync lah dengan simen. Nampak tu, dia tak tangkap. Jadi gitu. Okey, sudah melakukan kesilapan. Jadi kita sudah belajar hari ni. Kalau kita tak buat kesilapan, kita tak akan belajar. Nampak? Semua ni kita kena kikis kat bawah tu. Ya Allah, penatnya. Tapi tak apalah. Kurang-kurangnya kita sudah dapat tahu sesuatu. Nampaknya saya kena kikis balik dekat hujung-hujung ni, supaya simen tu terkeluar. Kikis sampai kat garisan ni je, sampai sini je. Sebab yang ni akan tanam. Kalau jadi macam ni kan, kamu tahu tak apa yang saya rasa? Dia macam ni, kedebak. Ambil. Benih ni biji mata. Kamu rasa saya akan give up ke? Saya tak akan give up. Saya tak peduli.
Mari buat lain. Saya terpaksa cabut balik semua ni dan kikis atas ni dengan bawah ni. Lepas tu kita perlu hancurkan ini. Hancurkan sikit je. Belah sini, sini. Supaya kita nak letak tiang tu kat sini. Kita akan buat lain. So kita kena ulang balik dari awal. Okay. Siap. Kita tunggu esok pula. Wah. Hari yang keempat. Dia sudah kering. Lah patah. Kayu ini sungguh tidak tahan. Nampak? Beza. Ini kayu yang reput. Ini kayu lama. Ini kayu yang baru. Jadi saya sudah pusingkan meja tu daripada ini ke ini. Saya tak nak tunjuklah video tu sebab video tu lama dan buang masa je. Yang penting kita nak tunjuk point dia sekarang. Lepas step tu buat apa, step tu buat apa. Pastikan letak sesuatu yang bulat dekat tengah tu macam dia ni. Sebab nanti kita nak letak meja dekat atas ni. Kalau lubang tu kecil takut dia saya ingat belah sini ke lagi pisang. So kita buat besar terus macam ni. Seperti ini. Dan yang ke atas macam biasa kita kena letak timbang air. Okey, macam tu. Kalau macam ni kan tak apa, tak ada masalah. Sikit je. Tak payah sempurna sangat pun tak apa. Belah sini. Okey. Belah sini. Sikit je, tak ada masalah. Okey. Selepas simen ni dah keras sikit, dah kering sikit kan, kita buat macam ni. So bila simen ni dah kering betul-betul, tak adalah dia melekat sangat dengan ni. So nanti mudahlah kita nak cabut dia. Lepas dah settle, kita tunggu esok pula. See you. Hari yang kelima. Tengok. Kan senang untuk cabut. So kita kena biar dia ada lubang kosong besar kat sini. Aduh, berat ni. Ini namanya simen yang tak sekata. Nampak? Simen yang tak sekata. Nampak? Saya sudah tambah simen. Jadi sementara nak tunggu dia kering, bolehlah kita cat dulu. Kita hias dulu, bagi lawa sikit. Sebenarnya area atas ni tak payah letak apa-apa. Tapi saya nak letak sebab nak bagi lawa. Kalau tak nak letak pun tak apa. Hari pun dah lewat malam. Kita pun dah siap sikit. So kita tunggu dia kering. Ini kita buat kaki meja. Esok kita buat meja dia pula. Hari yang ke-6. Nampak macam kaki dia agak sengit kan? Lantak. Tak semua benda yang kita buat akan menjadi sempurna tahu. Lagipun ni percubaan pertama kan. So bantai je lah. Saya terpaksa cut lah footage yang saya angkat meja ni daripada sana ke sini. Sebab tak penting pun. Sebab video tu makan masa kan. So biarlah. Ya, memang pun saya menggunakan pasir. Ada ular pula.
Sorry guys, ada orang malu lah saya dah lah pakai topeng dekat depan ni. Hai. Oh ya, memang pun saya menggunakan pasir. Pasir tu adalah pasir yang halus sebab kita nak buat corak dia menggunakan pasir yang halus, menggunakan pasir yang sebenar. Pasir plasta tu kalau orang yang buat rumah dia tahu. Dan saya campurkan pasir ni dengan clear supaya dia melekat dekat atas meja tu. Sebab saya malas nak lukis pasir sebenarnya. Tak kena conteng satu-satu tu. Renyah lah. Baik pakai pasir betul je. Settle masalah. Kalau jadi macam ni nak buat apa? Ha? Kalau dah jadi macam ni kita kena buat apa? Mari sini. Ha, siap. Saja je main conteng-conteng. Okey lah, boleh lah nak cover balik. Sebenarnya bukannya nak conteng sangat pun, nak tunggu ni kering. Lepas tu lah baru kita boleh lukis. Nantilah kalau nak tengok saya lukis baju, saya buat konten lain. Biru campur dengan hitam bagi dia jadi biru gelap. Habis lah. Guys, nampak tu si pengganggu. Hai. Bakar apa pula? Bakar orang. Bakar ayam. Tapi tak apa daily ganggu abang. So ini mudah mustahak. Wih, tengok. Oh man. Mana ni kacau? Ada style. Stress. Tak ada sebab tu. Stress ke? Lawa. Aku nampak macam lawa. Tapi tu kenapa lah aku meja bulat? Mestilah petak. Tak sekolah langsung meja petak. Oh, dia 4 orang duduk. Meja bulat 2 orang duduk. Dia suka meja yang simple, yang kayu tapi simple. Lepas tu orang duduk macam dekat kedai yang kita pergi, yang terlawa. Pasal ada payung, nak tak payung lah nanti. Saya guna kipas, tak boleh juga. Saya guna vacuum. Ingat ke boleh? Tiup ni. Ibu punya kena tiup ke pakai mulut. Oh, rupanya kena tiup je. Lepas tu kita kena tunggu dia kering. Petang jap lagi mungkin dah kering kot. So kita dah boleh sapu clear lah petang ni. Bila dia dah kering barulah kita boleh start touch up dia sikit. Saya rasa tak boleh lah. Saya kena buat lain lah. Sebab nampak buruk gila. Bagi korang mungkin lah okey. Tapi bagi saya buruk lah. Saya rasa kena buat lain lah. Tapi tak adalah semua. Bahagian ni je. Tengok lah tu. Nampak macam, aduh, sakit mata lah. Tapi yang ni jadi. Yang ni sempurna. Belah sini elok je. Belah sini, wah, apa benda ni? Macam kena kara-kara je. Tak boleh, kena buat lain lah. Saya tak boleh lah. Okey, sekarang barulah okey sikit. Dia kena pakai tiupan tau. Dia tak boleh pakai conteng-conteng macam tu. Walaupun tak sama macam yang ni. Yang ni lebih nampak real lah. Tapi yang ni okey lah, boleh lah. Hanya ambil masa 2 jam. Nanti dia kering lah. Bila lukisan tu sudah kering, kita bolehlah letak clear. Untuk letak clear dan tak nak bagi dia tumpah, kita kena salut dengan putih filler. Sebab apa kena sapu putih filler? Sebab kita tak nak bagi clear tu tumpah. Finishing dia kita akan letak clear. So dekat tepi-tepi tu ada lubang-lubang kecil kan. So tak nak bagi clear tu tumpah. Rugi lah. Lepas tu kita tunggu dia kering. Dalam beberapa minit, dalam 10 ataupun 20 minit lah. Pastikan letak penutup tu dekat tengah. Supaya clear tak tumpah. Lepas tu kita kena tutup supaya
Lepas tu kita kenalah tutup supaya ayam tak pijak ke, hujan ke. Sebab ni pun macam mendung ni. Okey lah, kita tunggu dia kering. Jumpa esok. Hari yang ke-7. Betul ke hari yang ke-7 ni? I can't wait to kick it with you. I just wanna spend the whole night. I can't wait to kick it with you. Akhirnya siap juga projek ni. Bagi saya projek ni gagal lah sebab saya tak ada banyak ilmu tapi saya nak buat juga kan. Tapi tak apalah, ilmu kita datang daripada kisah ilmu kita datang daripada kesilapan dan kita belajar daripada kesilapan. Ya. Dan meja ni tak apa nak jadi sangat. Ini first design yang saya buat. So ini adalah satu kesilapan saya. Dan kali kalau nak buat benda, kalau pakai clear yang banyak, projek tu akan jadi lama lah. Tengok ni, dia lambat betul nak kering. Alah, kamera jadi apa ni? Tengok ni. Tuh, nampak tu. Ni pun tak kering lagi ni. Dah beberapa hari lah, beberapa hari lah ni. Dia lambat gila nak kering. So, lepas ni kita kena belajar daripada kesilapan ini. Jangan letak clear banyak-banyak. Okay? Dapat sesuatu? Kongsikan bersama rakan anda. Jadi betul ke? Hanya 7 hari sahaja ambil masa untuk siapkan ini. Kamu nilailah sendiri. Clear tu pula makan masa dalam masa berbelah hari jugalah untuk dia kering. Jadi kamu rasa betul ke? Hanya 7 hari sahaja. Satu lagi disebabkan faktor cuaca juga. Sebab sekarang kan musim hujan kan. Asyik hujan je. So kita payah nak buat aktiviti outdoor ni. Bila hujan, lepas tu pula ni pula lambat kering kan. Sebab saya shoot video ni dekat bulan 11, bulan 10 gitu. So itulah punca-punca dia juga. Kalau kita buat aktiviti dekat indoor, dekat dalam bilik, itu mudah je. Cumanya boring lah asyik buat kerja dalam bilik je. Nak juga buat kerja dekat luar ni kan. Ini hanyalah di dalam video sahaja. Kamu tak tahu di belakang kamera apa yang saya buat. Ini sungguh membenarkan. Lepeh. Ini hanyalah tutorial meja sahaja, bukan kerusi. Untuk kerusi, okey baiklah, untuk kerusi pula jangan lupa saksikan di episod yang akan datang. Yasakani no Magatama.